Sekarang kita pergi apa ya? Kedai Akil. Kedai Akil guys. Duduk belakang. Alah, Duduk belakang muat. Duduk belakang. tapi kakak tak ada. Dah lama tak duduk depan. Ya, ibu duduk belakang. Ibu duduk belakang ya. Tapi aku dah lama tak duduk. Boleh duduk tepi tu luar tu. Tapi Kau dah lama tak duduk depan. dah lama tak duduk dengan ibu. Mai lah kalau boleh mai lagi. Oh tak boleh. Pagi tak boleh. Boleh marah. Duduk dah tak atas dah. Dah mati kan lah terangkap tu. Boleh tak kasi. Dah sampai dekat mana ni ibu? TBS. TBS. Guys, tu. Adik saya nangis guys. Sebab dia rindu mak ngah dia. Okey ya guys, kita dah turun Glauza. Kita dah turun Glauza guys. Lepas tu. Ya guys. Okey guys, kita dah turun. Itu saja. Kita tunjukkan rakamlah. Okeylah, kejap lagi jumpa lagi. Bye. Betul ke tu? Ha? Betul lah. Tengok duduk kedai lain Dah dulu. berhenti habis lah. Okeylah, kejap lagi dah, okey? Bye. Kalau kita nak pergi kedai, kita nak pergi kedai apa ya? Kedai makan? Ha? Kedai makan tapi nama apa? Pergi makan dulu. Kedai Akil buka 7. Nanti kalau nak pergi kedai Akil, kita akan tunjukkan korang. Ada guys. Perjalanan itu cantik je. Perjalanan dia ada hutan. Cantik. Depan tu. Depan tu ada pohon. Ada macam-macam lah. Macam-macam. Ada ABC tadi tu. Ada warna adik saya ni ya. Saya ni. Orang. Ni. Tu lah. Kau tak buat cerita dia kalau adik ikut orang? Ada tu tak ada. Kedai sini ni. Ibu nak order ni. Order. Dia nak tengok order. Oh guys tu. Dia tak nak bawa kakak. Dia nak bawa ibu je. Dia bawa kes. Kau nak pergi mana? Tu guys. Boleh? Wah guys. Adik. Itu adik saya. Nanti gerak sendiri. Habis tu ibu dia marah nangis. Tu. Tengok tau. Asyiklah guys. Wow. Okey dah sampai ibu. Adik nak bawa pula boleh? Tak boleh. Ini dah duduk selepas dah. Anak tu duduk. Borang. Jom balik lah ya. Balik ya. Tak ada rumah ni. Tak ada ya kan habis lah. Macam. Okey, sekarang kita sampai di Melaka. Okey, perancangan awal kita sebenarnya kita nak pergi ke kedai Akil Zulkifli. Okey. Permintaan daripada kakak, daripada lama dah nak minta nak pergi ke kedai Akil Zulkifli kan. Daripada cuti sekolah itu, dan hari ni lagi seminggu lagi lah nak masuk sekolah, jadi terpaksa kita orang tunaikan. Okey, perancangan kita terpaksa tukar lah. Kita nak pergi ke kedai Akil Zulkifli
disebabkan dia buka lambat pukul 7 malam. Untuk sampai awal lagi ni, jadi kita akan cari tempat untuk bercamping malam ni lah. Kita cari mana-mana pantai, kita camping. Sekarang ni kakak dengan ibu dah pergi beli barang untuk kita camping malam ni lah. Adik tidur. Tidur adik. Oh, bangun lah. Tidur. Tidur. Okey lah, kita jumpa di pantai nanti lah. Kita orang pun tak tahu kat pantai mana kita nak camping ni. Harap-harap ada lah tempat untuk kita tidur malam ni. Kalau tak ada, kita carilah homestay mana-mana. Okey. Kita dah sampai dekat tepi tu. Tapi cuma kita nak cari batu lah. Jom. Tapi kat depan lah. Jom. Tengok tepi ni. Dia hujan. Tada, nampak kan? Guys, kita dah nak sampai dekat camping kita. Sekarang kita nak camping dekat apa tu, pantai. Pantai best sikit lah. Tapi kalau nak mandi tu hati-hati. Nanti ombak dia kuat, semakin lama semakin kuat. Sebab hari tu saya mandi kolam dengan saya punya kawan. Habis tu ombak dia kuat sangat. Sampai kaki saya darah, guys. Korang mandi hati-hati dekat apa tu, dekat laut ataupun pantai. Boleh je. Tapi kalau ataupun korang nak mandi, kena pakai lampu. Kita panaskan badan dulu. Macam tu. Kita masukkan kaki kita ke dalam air. Kita akan mandi terus nanti. Tu guys. Tu guys. Wow. Aduh je. Cantik tak sabar, guys. Nanti kita pasang kemah kat situ. Yeay. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Betul-betul. Tepuklah tangan betul-betul. Yeay. Cakap apa? Bermain. Wah, guys. Kita tak sabar, guys. Guys, tengok tu. Kita sekarang kat Melaka. Kita minggu ibu bila nak pergi kat Kondak Keransias? Bila? Esok ataupun lusa. Kita pergi, ibu nak pilih mana ibu? Nak pergi Kondak Keransias tu? Esok? Esok dengan lusa? Okey, kita akan pergi esok dengan lusa. Kita pergi Kondak Keransias. Korang boleh tengok kita jumpa Akil Zulkifli. Kalau Akil Zulkifli tak ada, maaf. Kita boleh jumpa Akidos. Tapi Akidos tu jahat, guys. Akidos tu selalu bully Akil Zulkifli, tahu tak, guys? Cantiknya pemandangan dia, guys. Aduh. Wah, pokok-pokok dia macam lembut je kan. Tapi dulu punya keras. Sebab hari tu saya ada pegang. Dia keras, dia tipu. Kalau kita pegang, kalau kita tengok dia jauh, dia macam lembut. Kalau tengok dia dekat, macam keras lah. Dia macam pokok biasa ataupun pokok salju. Tu guys, tengok tu. Dia macam lembut kan? Betul tak? Dia macam lembut pokok tu. Tu pokok tu lembut. Jom kita tengok tu lah, kita tengok. Kita dah sampai sebenarnya. Tapi jom kita tengok dekat mana agak-agaknya parking kita. Dekat camping tak payah bayar, guys. Senang. Free je. Tapi kena bayar juga. Yang tempat lain korang kena bayar. Kena bayar. Mama. Jangan tengok saya punya mulut tadi macam ni. Kat mana? Oh, guys. Wih, terbalik ya, guys. Okay, guys. Tu guys. Tada.
Balik. Terbalik. Tak rakam betul lah. Okey. Tu guys. Kita boleh terbalikkan. Yang ni tempat lain, ini rumah. Lagi Samudera macam kalau saya nama. Okey, kita akan lihat di mana agak-agaknya tempat dia. Tada! Ini ku berjaya tak pernah guys. Tak nak rakam betul. Okeylah. Nanti kita sama rakam kalau kita dah pasang. Kalau kita dah turun. Bye-bye. Okay, kita dah. Sekarang kita dah sampai dekat tapak perkemahan di Pantai Pusing ni. Sampai kita. Kita akan di kemah situ atau sana lah. Okay, cepat sikit hujan dah ni. Okay. Kita jumpa masa nak pasang kemah lagi ni. Hujan lebat lah. Kita duduk dalam kemah tu. Cara tunggu hujan reda. Sini macam kosong lah kat sini. Kat sana ramai sikit orang. Tak? Budak tu kemana hujan. Ke sini ya. Dekat dengan kereta sini tak? Tu lah boleh tak? Ya, dekat dengan kereta. Sikit angkat. Dah jauh. Kita ambil pokok. Ada. Kenapa sih? Hujan ke? Hujan. Okay. Ini tempat perkemahan kita. Sini mesti okey kot. Sini. Okay, sekarang ni kita nak bentangkan flysheet tu. Aduh, hujan. Dah bentang flysheet tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, lama tak guna benda ni. Baru sekali pakai. Hari ni tak ada angin. Rasa macam tak ada angin. Sekali kemah kali pertama itu angin. Angin monsun timur laut. Terembang semua kemah. Ini banyak ketam ni. Malam kan kita macam ketam. Dia tanya ada umpan, kita beli umpan, jadi kita macam ketam. Sekarang ni kita nak pasang flysheet tu. Okay. Salah pula.
Aduh, sikit lagi nak siap. Tuh. Satu lagi batang kita nak pasang. Tu kita dirikan kemah. Kita masuk sini. Masuk sini. Masuk sini. Okey. Masuk sini. Tu. Oh, sangkut lah. Aku nak cepat ni. Pukul 6 tadi. Siap sebelum gelap. Sampai pun lambat tadi. Tadi kita teduh sebab hujan. Okey. So kita pasang dia punya batang. Satu. Dua. Tiga. Sekarang ni kita orang berada di pantai Puteri Melaka. Okay, tapak perkemahan adalah free. Dah ada tandas. Tandas kalau ramai dia akan buka lama lah. Tapi kalau tak ramai dia tutup sampai malam dia tutup. Ini dia punya asingkan dulu. Okey, pasang dulu. Pasang tengah dulu. Siap. Pasang belakang dulu. Bahagian tengah. Tengah pun kita lock juga. Masukkan dia punya batang besi ni. Sekali batang depan, batang belakang. Supaya tak ada angin. Kalau ada angin masalah nak pasang. Okey, dah siap. Boleh berdiri, kita panggil bantan. Sayang. Allah Akbar. Kau hangin pada mana? Sana. Ha?
Oh, lapik kan? Tak ambil lagi eh? Ha? Lapik dekat mana? Unik. Kan. Okey, alhamdulillah selesai memasang kemah setelah 2 jam berkulmus. Ni keadaannya. Dia agak sempit sikit. Meja pun tak buat. Dia jadi so 2 malam. Ni pemandangan daripada kemah Pantai Puteri Melaka. Akan kita akan mancing. Kita cari umpan, kita akan mancing. Banyak burung terlayang. Okey. Kami yang hidup ni. Hidup. Okey, siapa Yang hidup. Sahabat-sahabat. Dapat? Tak dapat? Ada aku dah dapat 3. Tengok ni ya. Mana? Tak kuat. Siapa? Ayah. Tak kuat. Nak siapa dulu? Okey, Dapat? nak siapa dulu? Jatuh. Tak dapat? Tu. Dapat? Nak siapa dulu? Dia dapat yang mati. Tu. Ada tak? Besar tak? Baiklah. Okey, seperti yang telah dijanjikan, saya nak dengar semua sekali nyanyi lagu yang suka viral ni. 1, 2, 3. Tu dapat air dapat. Ikan. Letak kat daun. Mati. Oh, ni kalau buat viral elok kan? Ni. Oh, ya. Tak lagi. Bagi lah. Alah, dia tak ambil ni dah. Belum. Jangan lompat. Awak tak korang ni, apa yang kau mengipik ni? Kau. Baiklah. Apa? Boleh, kita berlatih satu-satu. Apa? Bos. Betul bos. Ini. Kau tadi dia lagi. Nah, betul kau persiapan ni? Boleh. Kita jadi sama-sama, okey? Jom, kita lagu Al-Quran. Tu besar tu dia. Ni kat. Alright. Siapa tahu lagu ni kita sama-sama boleh? Boleh tak? Boleh kita sama-sama. Boleh. Tengok eh. Duduk adik, duduk.
Lagi. Oh tu. Ada dia tahu laju. Sabar. Jangan berikut. Okey, Allah. Jangan rapat itu. Salah tadi pula tu sana ada pergi sana pula. Pergilah. Saya ke ayah. Baik jangan tumpuk. Adik duduk. Kan jatuh air. Satu lagi duduk kat situ, kosong dulu lah. Okey. Okey. Ayo. Pada sana ke? Boleh. Pegang. Siapa? Oh, nak diikut eh. Aduh. Jantan kat bawah nak? Sini tu. Sini tak? Baik. Dah. Kau nak je. Nak diikut.
Dek. Ini kita pergi Taman Buaya di Melaka. Sekejaplah. Jom. Ayah nak batu tu. Hah? Batu tu. Batu apa? Batu yang air tu. Ayah nak batu tadi tu. Okey. Umur satu. Kolam mandi. Kita bukan nak mandi berapa kali nak mandi? Tempat kolam tu lah ibu. Sekejap lagi pergi terjun. Panas-panas. Mana kolam? Kolam mandi. Betul kan? Ni ada sini. Macam-macam ada tu. Ada anak. Kita jumpa dekat dalam tengok buaya lah. Anak takut. Tengok buaya lah. Anak takut. Kita tengok buaya besar. Buaya betul ni. Udang senang. Udang senang. Besar gila. Kakak. Ya. Kakak. Adik. Adik. Kau lama kan? Ha? Tak ada. Ha? Keluar banyak binatang mau tu. Betul. Okey. Eh. Kamera? Kilo kan nak masuk lah. Ni dek. Okey. Dah. Ada dalam puang nak punya ni. Ni kan tengok. Sini. Ome ah. Dia berak tu. Tu kat bontot dia tu. Bukan hitam lah. Ikut. Saya ikut lah tu. Dia angkat pegang je. Ibu lagi asyik nak buat apa? Dia nak balik doyan top-top. Nak ambil apa lagi? Apa? Dia kotor je. Yang air basuh tangan Jangan nak masuk tangan dalam mulut. Tengok apa? Kita tengok satu. Cakap kan. Kita tengok satu. Dia macam tu dah naik. Sekarang ada buku lagi. Tak ada. Satu.
Itu dia. Jangan benda yang masuk mulut. Ibu, dorong lollipop tu. Lollipop tu. Jadilah. Ibu, ada. Oh, ada tak? Buat apa ni? Ini tadi tekan. Cuma lagi. Kita suruh. Tak percaya suruh. Ayah, tempat burung yang boleh masuk. Tu. Jom masuk ya. Kecil budak kerja suruh. Taklah. Tak ikan. Tak suruh. Sampai burung terkeluar. Ha? Hei, ni sama sana boleh masuk. Jom. Ayah ada. Mana masuk? Jom. Ayam lah. Mami. Ada burung juga. Mana burung? Oh, burung. Ya, sedikit. Ada harimau tak kat sini? Baca dia. Dia aja dia. Ya ada. Tengok jalan depan lah. Ayah, jomlah jalan depan. Ayam. Ni. Katuk tak? Tak. Katuk ayam. Tak itik. Agak. Nampak. Gelap. Mahal gila. Kita nak nampak. Tak video tu. Bola apa ni kak? Macam ada digigit lah, tengok tak tu. Oh, tak bisa. Ni tak. Ni tak ada. Mana? Ni dia tak masuk ke? Tak bisa lah. Lekam, dia gigit sampai lekam. Mana gilanya? Ambil, tengok bapa. Ini tak bisa kat ni. Lebam dia. Abang nak dekat dengan Dian. Oh, tak ada king cobra. Dia dah mati ke? Ni nak. Dia itu yang gigit. Kau kena gigit, nampak? Habis. Tak bisa baca. Oh, ni. Dah nampak dah. Oh, kau kena patuk. Oh, terpijak. Nak. Jadi kalau dia gigit ular jangan orang tu. Cakap besar dia kata. Tahu tak? Sebab tu tak boleh gigit. Oh, ada. Nampak tu dia nanti jadi apa? Tapi nanti nak potong. Banyaknya. Faham tak? Besar kan? Nampak tu. Selalu kata kecil. Ayah. Mana adik-adik? Mana adik? Mana dia? Tu namanya.
Habis kenapa dengan mulut? Memang macam tu. Dengan mulut. Itu ada bernafas, nampak ada bernafas. Jom. Budak buaya lain tak? Buaya dia keren. Ada apa lagi? Oh ni buaya yang lagi laju tu. Mana? Oh, patut dah tinggi. Ini tak selaju kan. Ni buat ni laju. Cuba tengok tu. Ni. Ni kak. Apa? Tengok ni nak. Ni yang dia boleh laju ni. Ni. Dia macam katak. Lencong tak? Oh, dia lain tau. Dia muncul dia lain Besar gila. Bi, tak mau Bi. Bi. Besar kan? Uish, Aku risau. Weh, tak payah. besar. Besarnya. Duduk atas. Besarnya.